Selamat malam semua. Semua boleh dengar suara saya tak? Buat itu sikit testing. Semua orang boleh dengar tak? Jika boleh dengar, boleh bagi sikit respon dalam yang itu chat box. Baru saya tahu kami boleh continue Zoominar malam ini. Ya, sudah ada CDM bagi reply ya. Selamat malam memang semua. Okey, boleh dengar jelas. Jadi sekarang kami boleh bermula untuk yang itu kami punya Zoomina malam ini. Saya nak ucapkan selamat sejahtera dan selamat malam kepada shopper yang masih join Zoomina malam ini. Sampai sekarang, kami sudah ada yang itu 39 shopper yang masuk Zoom ini. Memang bagus. Malam ini masih ramai yang meluangkan masa untuk bersama kami dalam sesi Zoomina Show. Ya, walaupun semua masing-masing sibuk, tapi Shompreneur tetap hadir untuk menimbang ilmu pada hari ini. Memang baik kerana malam ini kami ada memang topik untuk produk baharu yang baru introduce bulan ini. Walaupun sudah sampai, sekarang sudah sampai 42 orang. Ah, Sebelum memula, masih minta Shompreneur yang sudah join Zoomina malam ini, kongsikan link Zoom yang sudah ada dalam itu chat box. Ya, yang boleh share itu link kepada semua rakan-rakan atau itu business partner kerana jemput lebih ramai untuk join bersama kita malam ini. Mereka semua orang tidak akan terlepas peluang untuk mengenali produk baharu Shom. Kerana malam ini kita akan membincangkan tentang produk baharu Shom iaitu Bloom Royal Yufeng Treasure Peel. Ya, saya yakin mesti sudah ada Shopper yang sudah pernah nampak dan juga yang itu sudah itu semasa itu exhibition atau semasa event mereka sudah mengenali produk baharu ini. Iaitu Yufeng Treasure Peel ini ia ialah produk khas yang diformulasikan untuk penjagaan kesihatan wanita. Ya, satu topik yang sangat penting dengan kehidupan harian semua orang wanita. Ya, saya nak cuba tanya sempena yang sudah dalam Zoom ini. Semua, jika you ada seorang sempena, mesti tahu sebelum ini, Syom ada satu produk Maharani yang juga khusus untuk keseimbangan hormon dan kesihatan dalaman wanita. Ya, mesti ramai yang sudah mengguna dan juga pernah mengguna Maharani sebelum ini. Ya, nak cuba type dekat itu chat box. Siapa di sini pengguna Maharani sebelum ini? Atau pernah recommend Maharani kepada orang lain? Ada experience ini tak? Ya, kami ada yang makan Maharani 10 tahun. Oh, banyaklah yang itu customer yang loyal. Ya, bagi sikit respon. Wah, saya percaya malam ini Shompreneur yang join mesti sebelum ini ialah pengguna Maharani. Ya, banyak CDN, banyak leader, Shom member yang merupakan customer loyal Maharani sebelum ini. Dan sekarang Shom membawakan satu lagi produk baharu Bloom Royal Yufeng Treasure Peel. Dan produk ini ialah yang itu produk baru yang juga untuk kesejahteraan dan juga kesihatan wanita. Dan Zoomina pada malam ini diadakan khas untuk membantu semua shompreneur mengenali produk ini kerana ini iaitu Yufeng Treasure Peel ialah produk yang memang baru. So mungkin banyak shompreneur yang belum mengenali produk ini. So, Zoomina malam ini akan membantu shompreneur mengenali produk ini
dengan lebih mendalam. Bukan sahaja uh, you tahu ada produk ini, tapi Shona memang pasti semua orang memang tahu yang benar-benar tahu produk baru ini iaitu Yifeng Treasure Pure. Macam mana dia boleh membantu menjaga kesihatan wanita. Kerana Blom Royal Yifeng Treasure Pure ini diformulasikan dengan gabungan herba-herba terpilih yang menyokong kesihatan wanita, khususnya dalam membantu melegakan ketidakselesaan semasa iaitu period, menyokong kitaran period yang lebih lancar dan selesa, dan membantu mengekalkan kitaran haid yang lebih teratur. Dan juga kami ada speaker malam ini, Miss Hidayah. Dia akan share macam mana sebenarnya formula herba yang baru ini, Blom Royal Yifeng Treasure Pure, berfungsi dalam menyokong kesihatan kitaran haid kita. Ya, apakah keunikan produk baharu ini? Semua ilmu ini akan dikongsikan dengan lebih mendalam. Jadi, semua orang memang akan betul-betul tahu apa produk ini. Okay, so sampai sekarang wah banyak sikit respon. Ya, kami sebelum yang itu try itu mungkin ada orang yang kerana sekarang Yifeng masih pre-order saja. Sebelum memang mendapat itu produk itu, kami kena boleh memang mengetahui produk ini. Ya. So, saya tengok semua orang respon dalam chat room box. Yes. Semua sekarang masih sudah tidak sabar untuk Zumina memula ride. So, sekarang kita nak menjemput speaker kita pada malam ini, iaitu Miss Hidayah untuk meneruskan sesi perkongsian. Kami bagi sikit respon untuk Miss Hidayah. Okey, Missy, terima kasih atas introduction dan pengenalan kita pada malam ni. Jadi saya nak tanya, selamat malam semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, selamat pagi dan semangat pagi. Okay, boleh tak kita nak tengok sikit dekat chat room. Anda punya semangat pagi, boleh share tak dengan kita? Kita komen sikit dekat chat room. Semangat. Si Dem Rahayu kata semangat. Siapa lagi semangat? Boleh tak? Encik Stanley pun semangat juga. Pagi. Okey. Okey, selamat pagi semua. Okey, selamat pagi. Kita dah berada di penghujung Syawal kan. Kita punya Syawal akan berakhir hari Sabtu ni. Jadi, saya yakin anda semua punya semangat pun dah makin berkobar-kobar, especially bila produk Yufeng ni dah mula keluar. Okey, macam mana nak sebut? Yufeng ke? Yufeng ke? Okey, kita pun agak tricky sikit. Okey, tapi untuk kita orang Melayu nak senang sebut Yufeng. Yufeng Treasure Pills. Okey, malam ni kita nak cerita sikit. Kita nak apa orang kata bagi teaser. Bukan takat teaser, kita bedah terus produk Yufeng. Bloom Royal Yufeng ni. Okey, sebelum anda semua dapat di tangan, ada tak siapa-siapa sebelum saya mula, ada tak saya nak tanya siapa-siapa yang dah dapat produk ni dekat tangan dia? Ada tak? Ataupun dah pernah cuba? Belum ada lagi kan? Kami dah pernah dah. Dah, okey. Dah jual pun. Okey, macam mana setakat ni? Penerimaan dan penggunaan. Okey tak okey? Best tak best? Best ke best sangat? Best. Ya Allah, lagi best sangat. Kami kita share. CDM pun kata sangat-sangat best. Okey, sangat-sangat best. Jadi saya yakin di chat room tu anda semua pun dah teracun kan? Okey, rasa sangat best. Saya nak tahu kenapa best sangat Bloom Royal kita ni. Okey, jadi terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada semua sebab join Zoom kita pada malam ni. Okey, kita excited sangat kan sebab nak tahu. Sebab topik hari ni, produk kali ni memang sangat-sangat dekat dengan kita para wanita. Dan saya yakin para lelaki yang hadir juga
sangat-sangat excited nak tahu produk yang sangat baik untuk orang yang tersayang. Okey, jadi um, sebelum tu saya nak tanya sikit, ada tak kat sini siapa-siapa yang cepat penat walaupun dah cukup tidur? Kita nak tanya sikit. Ada tak yang macam cepat penat bila walaupun dah cukup tidur dah 8 jam tidur dah tapi cepat penat juga? Okay, ataupun customer kita, ada tak kita punya customer atau rakan-rakan yang selalu mengadu penat, tak cukup, walaupun dah cukup tidur. Okay, ataupun mood dia memang mood swing je. Okay, mood swing, okay, selalu macam moody ataupun bila time nak dekat period je, masa gugut tu, apa kata sampai rasa tak boleh nak buat apa-apa lah. Macam tu sekali. Jadi kalau ada rakan-rakan yang macam tu, ajak dia join kita pada malam ni. Okay, kita nak cerita satu produk yang sangat hebat. Okay, produk yang dah dihazanahkan. Okay, yang dah diwariskan secara turun-temurun daripada beberapa ratus tahun yang lalu. Okay, apa herba tu, apa ramuan-ramuan tu, kita bawakan untuk wanita-wanita moden pada hari ni. Seperti kita yang hadir. Okay, berapa orang kita sekarang? 71 orang wanita dan juga jejaka yang hadir yang pada hari ini, okay, orang-orang moden zaman sekarang, okay, macam mana kita nak amalkan uh, apa herba-herba ataupun khazanah warisan ni, okay, sangat-sangat beruntung tau sebab Syam keluarkan produk ni untuk kita. Okay, ada. Syukur Alhamdulillah. Saya jejaka. Ya, sedia macam api. Saya perasan. Okay, jejaka yang sangat apa orang kata concern dengan kesihatan orang yang tersayang. Okay, jadi kali ni Syam memang kita bawakan produk ni adalah formula ni dia diwariskan bukan daripada orang biasa-biasa. Dia adalah daripada warisan diraja. Okay, zaman dahulu hanya golongan-golongan bangsawan ataupun diraja sahaja yang mendapat akses kepada herba-herba yang hebat. Sebab herba-herba ni dia sangat bernilai, sangat mahal dan susah nak dapat. Jadi biasanya golongan-golongan diraja lah yang mendapat akses, yang mendapat hak eksklusif, warisan herba-herba yang terpilih ni untuk kekuatan dalaman, untuk kejelitaan, untuk umur yang panjang. Jadi hari ni kita bawakan dalam bentuk moden untuk kita guna hari ni. Kalau kita perasan, even packaging dia sendiri pun kita dah modernkan supaya dapat lebih convenient untuk kita para wanita ataupun jejaka pada hari ni. Okay, jadi apa yang jadikan produk ni unik sebenarnya sebab apa fokus produk ni adalah salah satu konsep yang sangat penting tapi kita selalu abaikan itu keseimbangan dalaman kita. Okey, keseimbangan tenaga, keseimbangan darah dalam badan kita. Okey. Sebab hakikatnya bagi orang perempuan, kuat macam mana sekalipun, kita tak boleh secara fizikal ni kita tak boleh melebihi kaum Adam. Betul tak? Sebabnya kekuatan wanita tu datang dari dalam. Kekuatan kita nampak kat luar sana, kita punya shompreneurs, kita tengok suri rumah, apa wanita-wanita bekerja kat luar sana, sebenarnya nampak lembut tapi kuat. Datang dari mana kekuatan tu? Datang daripada dalam. Jadi prinsip utama kita dalam produk Yufeng ni adalah keseimbangan dalaman adalah kekuatan sebenar wanita. Okay, jadi kita boleh mula panjang saya punya muka Dima. Panjang muka Dima. Okey, jadi kita dah ada 81 orang, kita jangan lengahkan masa lagi. Okey, kalau anda perasan, perasan tak dekat produk ni, dekat bahagian packaging ni kita bawakan lambang burung phoenix. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak burung phoenix ni? Ada tak yang pertama kali dengar atau ada yang macam dah biasa dengar? Ataupun mungkin ingat burung phoenix ni burung Garuda. Pernah tak? Pernah. Pernah dengar tak kisah di sebalik burung phoenix ni? Kalau anda pernah dengar sebelum ni, adakah anda pernah dengar kisah di sebalik burung phoenix ni? Adakah dia burung sebenar ataupun burung legenda ataupun mitos? Okey. Lagu tahulah. Lagu. Cuba nyanyi sikit SDM. Okey, jadi sebenarnya burung phoenix ni kita bawakan pada packaging pada Yufeng kali ni, dia bukan sekadar elemen design, bukan sekadar nak cantik sahaja, tapi dia ada satu makna yang sangat mendalam. Dalam sejarah diraja Cina, kita cerita sejarah dulu-dulu, dalam mereka punya catatan sejarah,
burung phoenix ni adalah melambangkan kekuatan wanita. Okay, burung phoenix ni dia melambangkan keseimbangan dan juga ketahanan diri yang luar biasa dalam menghadapi cabaran. Okay, kisah phoenix ni kalau tahu, phoenix ni dia adalah burung betina. Okay, burung betina yang membakar dirinya, okay, mengorbankan dirinya menjadi debu dan dia kemudian lahir semula daripada debu tersebut. Jadi dia punya simboliknya ataupun ceritanya ni kita ambil dan kita bawakan dalam Yufeng. Sebab kita nak gambarkan bahawa Yufeng ni adalah salah satu lifeline untuk para wanita. Okay, untuk kita yang dah hari-hari kita hadapi stres, kita hadapi tekanan, kita alami period ataupun haid yang memang setiap bulan memang tak boleh elak. Okay, kita dah korbankan diri kita, membakar diri kita untuk family, untuk semua orang dan kita bangkit semula dari dalam. Jadi makna Phoenix ni sebenarnya dia ada satu simbol yang sangat kuat. Jadi ini sebenarnya falsafah yang menjadi asas kepada Bloom Royal Youth Treasure Pills. Okay, kita nak emphasize kepada woman empowerment, kepada kesihatan dalaman wanita. Jadi dalam prinsip perubatan herba warisan diraja Cina, okay, ada dua elemen yang penting. Okay, dua elemen utama yang sentiasa diberikan perhatian. Okay, dalam perubatan mereka sangat mementingkan yang pertama adalah pemulihan tenaga ataupun qi. Betul ke? Qi ke atau qi? Saya rasa qi. Okay, betulkan saya kalau saya salah. Okay. Dan yang kedua adalah keseimbangan dalaman badan. Keseimbangan dalaman badan. Jadi bila dua-dua elemen ni kita jaga dengan baik, okay, tubuh akan berada dalam keadaan yang stable, keadaan yang kuat dan lebih seimbang. Jadi bila ada apa-apa cabaran datang, kita tak goyang. Okey, jadi sebab tu dalam formulasi ni kita kekalkan kedua-dua prinsip ni sebagai asas utama untuk sokong kesihatan wanita secara menyeluruh, bukan sekadar luaran tapi juga dalaman. Okay, saya yakin anda semua yang bakal ataupun yang dah cuba ni akan rasa bahawa perubahan tu bukan sekadar dari dalaman, dia bagi juga perubahan dari segi luaran. Okay, jadi in and out. Wujud ke burung phoenix ni? Allah alam. Okay, hanya Tuhan saja yang tahu. Okay, seterusnya formulasi ni juga kita bukan bangunkan biasa-biasa. Bukan macam sekadar campak-campak. Okay, even di masa diraja dulu, warisan dulu pun mereka bukannya sahaja macam kebetulan jumpa. Tak, dia apa kata, diolah. Okay, dengan apa orang panggil herbal master. Okay, seorang yang memang sangat-sangat arif dalam ilmu herba. Okey, jadinya okey, jadinya Bloom Royal Yufeng Pills ni kita bangunkan okey, melalui bimbingan dan kerjasama yang sangat rapat bersama para perubatan herba yang berpengalaman. Okey, herba master, okey. Jadi dengan kepakaran mereka ni, okay, formulasi diperkaya dengan pelbagai jenis herba terpilih. Okay, bukan sekadar kita nak tambah kandungan, tapi kita ada satu matlamat yang jelas. Kita nak sesuaikan warisan tradisional ni dengan keperluan sebenar badan wanita moden di Asia hari ini. Okay, mungkin formulasi ni yang mungkin dah diolah sedikit supaya ditambah baik lagi supaya dapat penuhi penuhi keperluan tubuh badan wanita yang moden pada hari ini. Sebab gaya hidup kita pun dah berubah kan, betul tak? Gaya hidup kita dah berubah, kita dah macam-macam ada. Makanan kita pun dah lain, kita punya udara dah lain, kita punya cahaya, kita punya tenaga, medan tenaga, semua benda dah lain daripada zaman dulu. Jadi dengan formulasi Bloom Royal ni kita tambah baik lagi untuk penuhi keperluan tubuh badan kita yang lebih relevan pada hari ini. Okey, tahukah anda, okay, sebenarnya untuk para wanita, okay, bila panjang umur lah, insyaAllah mungkin dalam 60 tahun, 70 tahun, okay, dalam sekitaran seumur hidup seorang wanita ni, kita akan melalui 38, kira-kira lah, 38 tahun kita haid. Okay, selama 38 tahun kita punya kitaran haid dan kita akan mengalami lebih daripada 450 kali haid. Okay, jadi banyak sangat kan? Banyak kan, tak terkira. Okay, haid ni belum kira macam haid mungkin 2 kali ataupun mungkin istihadah. Okay, ataupun ada kalau yang dah bersalin
yang dah apa dia yang mengandung bersalin, dia tambah lagi, bukan 38 tahun, mungkin 40 tahun kan. Jadi bila kitaran ni kita tak jaga dengan baik, macam mana seorang wanita ni boleh hidup dengan selesa, dengan optimum. Okay, dan realitinya ketidakselesaan tu dia bukannya berlaku semasa haid sahaja. Okay, sebelum haid kita ada PMS. Ada yang memang gangguan emosi, memang sangat terganggu, rasa macam nak nangis, rasa nak mengamuk, okay, rasa macam apa, nak marah, okay, nak berhenti kerja ke, contoh, okay, daripada dia punya rasa tu at least 2 minggu sebelum. Kalau tengok macam moody semacam je kan, asyik nak minta coklat je, tu PMS lah tu. Okay. Ataupun semasa haid, okay, badan rasa lemah, okay, sakit perut, lepas tu mudah penat, apa semua tu waktu period. Lepas period pula, apa jadi? Belum sempat nak pulih, datang balik dah kitaran haid yang baru. Okay, belum sempat kita nak replenish kita punya nutrition dalam badan, tiba-tiba dah period semula. Macam tu. Jadi badan kita ni belum betul-betul sempat nak recover. Okay, jadi kitaran haid pun dah datang balik macam tu. Sebab sebulan sekali kan. Okay, sekali period mungkin 7 hari, mungkin ada lah 9 ataupun 12 hari kan. Jadi kitaran ni yang dilalui oleh ramai wanita ni setiap bulan tanpa henti. Okay, jadi sebab tu haid, apa yang kita nampak secara fizikal adalah kita kehilangan darah. Itu secara fizikalnya. Kita hilang darah, hilang nutrition dalam badan. Tapi sebenarnya prosesnya jauh lebih mendalam daripada itu. Jadi masa yang sama, okay, tubuh kita ni dalam masa yang sama bila kita period, tubuh kita akan kehilangan tenaga. Lepas tu dah hilang balance. Okay, keseimbangan dalam badan akan mula terganggu sikit demi sedikit. Jadi kesan daripada proses ni, proses yang semula jadi ni, kita akan mulalah alami simptom cepat penat, okay, tak ada energi, rasa macam lesu je badan. Emotional, tidur pun macam tak lena, sepanas kadang-kadang. Okay? Jadi ini adalah tanda-tanda bahawa badan kita berada dalam keadaan tidak seimbang. Dan keadaan ni kita tak boleh nak elak. Keadaan ni fitrah. Sebab kita period, kita datang haid, so benda tu adalah fitrah manusia. Jadi kita anggap benda tu macam okey lah, tak apalah, biasa je. Tapi sebenarnya badan kita perlukan pemulihan. Jadi jom kita faham macam mana apa yang sebenarnya yang berlaku dalam badan kita ni setiap bulan. Jadi semasa haid ni badan kita akan melalui satu proses yang dipanggil depletion ataupun proses kehilangan. Okay, haid ni akan datang pada hari hari yang keempat daripada kita pergi kitaran kan. Okay, kita bukan sekadar hilang darah tu, tapi hilang tenaga dan juga nutrien. Dan lepas haid tu, kira macam badan kita ni macam dah kosong lah. Dia tak fully kosong, tapi dia macam dah lompong. Macam tu. Dia dah kosong. Kita dah keluarkan semua tu. Jadi kita hilang sebahagian daripada apa yang diperlukan untuk badan kita berfungsi dengan optimum. Jadi sebab tu biasanya orang akan sarankan untuk keep easy to yourself bila time period ni. Sebab apa? Sebab badan you kekurangan nutrisi. Okay, bila kita tak pulihkan dengan betul, dia akan mula bagi kesan. Dia akan makan sikit demi sedikit kesan dalam badan kita. Bila dia tak berlaku dengan sempurna, okay, dia akan jadi satu kitaran yang berulang. Daripada kat sini kita akan nampak simptom yang macam tadi tu, okay, mudah penat, okay, tak ada energi, okay, dah makan, dah tidur, tapi macam tak ada energi juga. Rasa macam nak melepet je kan. Emosi tak stabil, anak bising, jiran bising, kita rasa macam nak mengamuk je macam tu. Ataupun kereta ataupun mungkin nak air jatuh kan, tapi kita rasa nak marah sangat. Okay, emosi tu sangat tak stabil. Okay, kita anggap benda ni biasa, tapi sebenarnya kita perlu untuk jaga, kita pamper diri kita. Sekejap. Ada contoh pula. Okey. Ini maknanya sebenarnya badan kita tu perlukan penanganan. Maknanya saya nak memanggil, okay, 113 ni mungkin ada para jejaka atau lelaki yang anda rasa macam kenapa wife ni macam ni kan? Kenapa perempuan ni susah sangat? Perempuan ni tak susah. Okay, perempuan ni sebenarnya sedang menghadapi perubahan hormon dalam badan. Jadi macam mana caranya adalah kita bantu untuk mereka pulih semula. Jadi badan kita perlukan apa? Badan kita perlukan keseimbangan. Adakah cukup dengan perlukan pemulihan? Adakah cukup dengan makan je? Bagi je lah makan makanan berkhasiat. Cukup lah tu, top up balik kan? Jawapannya sebenarnya adalah tak cukup. Okay, sebab dia bukan sekadar nutrition je kita hilang darah sekali, energi ataupun chi tadi tu. Okay, jawapannya sebenarnya dia tak cukup.
badan kita dia bukan sekadar perlukan isi, tapi dia perlukan pemulihan yang sebenar. Macam bateri lah, bila tenaga kita dah kurang, kita tak boleh biarkan je lah, kita kena charge balik. Macam tu. Okay, sama juga dengan badan kita. Bila kita bantu badan untuk pulih, okay, kita punya balance akan kembali, kita punya energi pun akan naik juga dan kita dapat kawal tubuh badan kita dengan lebih baik. Jadi kat sinilah sebenarnya peranan Bloom Royal Yufeng Treasure Pills. Panjang nama dia, boleh panggil Yufeng. Okay, ataupun Bloom Royal. Okay, dekat sinilah peranan Bloom Royal ni tadi. Okay, dia bukan sekadar suplemen yang biasa yang hanya bagi top up nutrition. Okay, contohlah macam kita kurang vitamin C, tambah vitamin C. Kurang mungkin minerals, kita tambah minerals. Tapi Yufeng ni dia lebih daripada itu. Dia tambah nutrisi dan dia bantu untuk kembalikan balik tenaga ataupun keseimbangan. Okey, kadang-kadang mungkin ada despite yang kurang. Jadi dia tak balance. Okey, dia balancekan balik. Okay, kita kadang-kadang tak perlukan sesuatu nutrisi itu terlebih banyak. Contohlah saya bagi. Contohnya kita makan terlalu banyak serat. Serat. Okay, mungkin sembelit ke kan makan serat. Setiap hari makan sayur, makan sayur, makan sayur. Semua benda sayur. Sebenarnya tak, badan kita perlukan beberapa macam kata percentage sahaja sayur. Jadi kena ada balance. Macam itulah lebih kurangnya. Okay, Yufeng ni dia akan bantu badan kita untuk balance semula. Mana nutrition yang perlu, mana nutrition yang perlu lebih, mana nutrition yang tak perlu banyak sangat. Okay, macam mana hormon yang perlu lebih tinggi, mana hormon perlu lebih rendah. Jadi Yufeng ni dia akan betulkan balik kita punya energy ni tadi. Okay, jadi dia direka khas memang untuk bantu kita reset semula. Okay. Okay, jadi macam mana proses reset ni berlaku? Okay, kita ada satu konsep yang unik iaitu 6-day monthly reset ataupun reset bulanan selama 6 hari. Okay, jadi herbal master kita punya tabib-tabib daripada zaman dahulu lagi, diorang dah kaji, dia dah dah try and everything. Memang kita perlukan dalam masa 6 hari setiap bulan untuk bantu reset semula. Okay, herba ni kita bukannya ambil hari-hari. Tak boleh juga. Okay, sebab herba ni panas kan. Jadi, the best is kita buat reset bulanan selama 6 hari. Okay, mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa 6 hari? Okay, dan bila waktu yang paling sesuai? Okay. Okey, tadi kalau macam tadi kita dah faham bahawa haid adalah satu proses kehilangan. Okey, kita hilang semuanya. Tak adalah. Kita hilang darah, kita hilang tenaga, apa semua kan. Jadi, lepas haid tu berakhir, badan kita akan dalam keadaan yang kosong ataupun lemah. Macam tu. Jadi, waktu ni sebenarnya lah adalah waktu yang paling penting. Sebab dalam waktu ni adalah waktu fasa badan kita paling sangat responsif untuk dipulihkan. Sebab dia sangat, orang kata, dalam keadaan yang vulnerable. Okay, jadi waktu ni lah yang paling, paling penting, paling crucial untuk kita mulakan dengan pemulihan. Dia macam tanah lah, tanah kita baru gembur kan. Kita baru gembur-gemburkan tanah tu. Okay, waktu tu lah waktu terbaik untuk kita isi semula dengan nutrien, tenaga kita tanam benih. Macam tu lah umpamanya. Okay, sebab pada waktu sekarang kita punya pemakanan pun tak seimbang. Okay, kita gaya hidup kita pun stres. Okay, sangat nak cepat kan. Jadi badan kita memang tak sempat nak recover sepenuhnya. Okay, jadi ini sebenarnya adalah rahsia kecantikan kenapa wanita zaman dahulu tu memang cantik, kan, umur panjang kan. Sebab mereka sempat ambil masa untuk pulihkan diri sendiri. Jadi bila kita tak ambil peluang ni untuk pulihkan badan kita, apa yang akan berlaku? Lama-lama badan kita akan terus berada dalam keadaan kekurangan dan keadaan okay, dalam keadaan sentiasa tak cukup. Tak cukup. Bila tak cukup, mulalah kita rasa simptom-simptom. Okey, simptom ketidakseimbangan ni tadi. Okey, kekurangan dan ketidakseimbangan darah dan juga tenaga dalam badan. Jadi sebab itulah apa yang kita rasa bulan-bulan tu sebenarnya kadang-kadang dia adalah kesan daripada kita punya kitarahat yang tak pernah kita recover fully sepenuhnya. Macam kita charge bateri lah, kita tak charge bateri habis pun. Bateri dah sampai 20%, kita charge baru sampai 50%, 60% dah period balik. Kita dah guna balik handphone. Okay, lepas tu kita charge lagi, kita tak charge fully charge macam tu. So jadi bateri kita, badan kita sentiasa dalam keadaan survival. Okay.
Jadi ni kat sini pentingnya konsep 6 hari selepas haid. Okey, dia adalah window yang sangat pendek. Okey, window yang sangat pendek 6 hari selepas haid. Okey, fasa pemulihan yang paling kritikal lah. Okey. Dan juga masa yang terbaik untuk kita bantu badan kita untuk reset semula tenaga dan kitaran tu tadi. Okay, bila kita dah support badan kita secara konsisten, okay, kita bukan sahaja boleh kurangkan simptom, tapi boleh juga jaga keseimbangan dalaman dengan untuk jangka masa yang lebih panjang dan lebih stable. Okay, ni kira macam investment lah untuk kita. Okay, investment untuk hari ni untuk masa depan. Macam tu. Okay, sekarang mungkin ada yang tertanya-tanya kan, apa sebenarnya yang buatkan formula Bloom Royal ni berbeza? Okay, jawapannya bukan pada satu bahan je, tapi pada gabungan 20 jenis herba berharga yang bekerja secara sinergetik. Okay, kita ada 20 jenis herba yang berharga yang ada dalam Yufeng. Mungkin sedikit berbeza daripada kita punya Maharini dulu, tapi kita ada 20 yang sangat berharga ni yang memang sangat sesuai untuk yang telah ditambah baikkan lagi. Okay. Dan dia lebih botanikal untuk anda. Okay, jadi antara herba utama adalah dong quai, akar dong quai, kita ada dendrobium, ada ginseng, bunga sunflower, kerashi mushroom, cordyceps dan juga serbuk mutiara. Serbuk mutiara ni sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Kalau orang-orang dulu, kalau saya pernah dengar cerita kan, apa cerita-cerita daripada rakan-rakan Chinese, memang diorang hancurkan serbuk mutiara ni masuk dalam susu anak. Supaya anak tu dapat membesar dengan lebih kuat. Okey, ni cerita dululah. Okey, sebab zaman dulu mungkin tak semahal zaman sekarang lah mutiara, serbuk mutiara ni. Dan kat dalam Yufeng ni kita ada serbuk mutiara. Okey. Okey, dan setiap satu tu pun ada fungsinya tersendiri. Okey, ada banyak lagi ni. Kita ada white peony, lovage rhizome, okey, ada licorice, Chinese yam dan macam-macam lagi. Okey, yang paling pentingnya bukannya kita nak kena hafal nama-nama herba ni, tak perlu pun. Yang penting kita tahu, okey, gabungan ni adalah satu formulasi yang memang tepat yang bukan sekadar bantu simptom kita, bukan sekadar bantu untuk hilangkan rasa mungkin sakit senggugut ataupun kita rahat yang tak betul ataupun otot-otot rahim yang mungkin kurang kuat, tapi sebenarnya dia nak bantu sokong keseluruhan sistem badan kita, okay, daripada kepala sampai ke kaki. Okay, bukan sekadar kita punya rahim sahaja. Ini yang kita panggil apa, total woman reset from within. Apa reset sepenuhnya dari dalam. Okey, kita tengok sikit yang mana satu herba-herba yang sebenarnya bertanggungjawab untuk bantu, untuk yang herba yang sangat baik untuk bantu kita rahat kita. Okey, di sini kita ada satu, tujuh, lapan. Okey, 8 ni antara yang apa kata the key ingredients untuk bantu mengaturkan kitaran haid dengan lebih baik. Okey, ramai sebenarnya orang hari ni memang ada kitaran haid yang tak stabil. Okay, secara umumnya kita punya kiraan normal sekitar 28 hari kita pergi kitaran. Maksudnya daripada kita first period sampailah kita datang period lagi sekali. 28 hari itu yang normal. Okay, ada yang lagi cepat. 20 hari dah datang semula. Okay, ada yang terlalu lambat. Okay, 40 hari, kadang-kadang terskip jadi 60 hari. Baru datang. Ramai sebenarnya, bukan. Mungkin kita rasa kita dah stable, kita dah kita punya normal, tapi sebenarnya ramai lagi kat luar sana yang sebenarnya ah, tak normal. Tak normal kitaran haidnya. Tapi kita rasa macam, oh mungkin biasalah tu kan, stres ke apa ke. Okay. Kadang-kadang period terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, spotting sahaja. Okay, dia sebenarnya bukan normal variation. Okay, dia sebenarnya tidak normal. Even though kita memang stres, tapi kalau badan kita um, kita punya dalaman kita seimbang, insyaAllah kitaran haid kita pun akan baik juga. Jadi sebenarnya tanda-tanda period terlalu awal, terlalu lewat ataupun banyak terlalu sikit ni adalah tanda sebenarnya badan kita tu tak balance. Okay, kita punya kitaran haid kita tak konsisten adalah salah satu signal lah bahawa badan kita sebenarnya tak balance. Jadi kita perlu ambil alternatif untuk betulkan semula. Dia takkan betulkan diri dia sendiri. Okay, handphone tu dia takkan charge sendiri. Kita yang kena chargekan handphone tu. Okay, faham kan?
Okey. Dan formulasi inilah yang bantu badan kita untuk kembalikan kepada kitaran ataupun rhythm yang lebih stable. Okay, bila badan kita dah stable, okay, badan kita pun akan lebih tenang, kurang inflammation, kita rasa lebih baik, mood kita pun lebih happy. Okay. Okay, yang ini pula untuk senggugut. Kita ada ginseng, dongguai, sunflower pun bagus juga untuk senggugut. Okay, ini adalah herba-herba yang bertanggungjawab untuk bantu kita legakan rasa sakit senggugut. Berapa ramai yang setiap bulan nak kena tahan sakit senggugut? Ramai kan sebenarnya yang ambil painkiller. Sampai nama painkiller kat luar sana ada keluarkan variasi khas untuk menstrual. Kan, perasan tak? Kalau kat kedai, kita pergi beli Panadol kan, ataupun kita beli paracetamol, ataupun apa-apalah, tak kisah brand apa pun, dia akan ada satu variasi untuk menstrual, untuk orang yang period. Sebab apa? Orang period ni pun dia perlukan juga ubat tahan sakit. Sebenarnya ramai yang perlukan ubat tahan sakit untuk melalui fasa senggugut tu tadi. Jadi ada yang sampai tak boleh bangun, tak boleh fokus, okay, terpaksa bergantung. Dan masalahnya, painkiller tu bukanlah solusi jangka masa panjang. Okay, dia adalah jangka masa pendek sahaja, hanya untuk hilangkan rasa sakit. Tapi sebenarnya masalah tu masih ada kat situ. Kita hanya diamkan, mute kan sahaja kita punya masalah yang ada dalam tubuh badan kita. Kita tak naklah mute je. Kalau boleh kita nak nyahkan terus. Okay, jadi dengan sokongan herba dan dalam formula ni dia boleh bantu untuk kurangkan ketegangan, kurangkan stres dalam badan kita. Okay, supaya haid kita jadi lebih selesa dan bukan something yang kita perlu rasa suspend je kan. Setiap bulan, aduh nanti nak period, nanti nak kena MC lagi ataupun macam itulah. Macam-macam kegusaran. Okay. Jadi sesiapa kalau ada mungkin anak-anak muda biasanya yang kena sungguh ni sangat-sangat kita syorkan untuk ambil Yufeng. Okay, selain daripada dia boleh bantu kita rahat tadi, dia boleh bantu untuk kurangkan rasa senggugut, untuk dia juga boleh sangat penting untuk menyuburkan darah kita, bagi nourishment, bagi uh, menyuburkan darah kita lah, macam tu, dan melancarkan lagi peredaran darah. Okey, dalam badan seorang wanita ni darah memang peranan yang sangat penting. Okey, wanita sahaja ke? Tak, orang lelaki pun sama. Okey, orang lelaki pun ada darah. Okey, cuma orang wanita ni dia memang sangat bergantung pada darah. Dia sangat bergantung. Even bila pregnant pun darah akan jadi banyak. Okay. Bila period darah akan jadi sikit. Jadi ekstrim kan. Kan badan wanita ni Tuhan jadikan memang sangat versatile, sangat fleksibel dan boleh tahan extremities. Okay. Bila mengandung darah jadi banyak. Bila haid darah jadi sikit kan. Okay. Jadi badan kita pun tak balance. Bila aliran tak lancar, badan akan seberat, lesu. Okay. Walaupun dah rehat apa semua. Tapi tetap susah nak bertenaga semula. Okay, jadi ini antara herba-herba yang boleh bantu suburkan darah kita. Supaya darah kita tu tak kosong. Okay, bukan darah kosong. Dia darah yang ada nutrition yang kuat dan yang boleh bantu bawa nutrisi ke seluruh badan kita. Betul, warna pink. Okay, yang keempat pula. Kalau tadi dia dah nourish kan ataupun dia dah suburkan darah kita, dia boleh bantu untuk kuatkan dan tingkatkan tenaga kita supaya kita boleh rasa kurang letih. Okay, sebab kehidupan hari ni memang saya yakin anda semua pun letih, kita pun letih. Okay, walaupun mungkin dah ambil suplemen, kadang-kadang pun masih letih juga. Mungkin tu ada masalah keseimbangan yang masih belum selesai. Okay, hari ni memang sangat demanding dan satu orang wanita kat dunia ni pun takkan terlepas. Okay, even anak raja sekalipun pun sama juga mereka ada cabaran di dunia moden zaman sekarang. Okay, kita bangun pagi, penat urus siapkan anak, okay, rushing pergi kerja, siang kita pergi kerja, malam kita berniaga kan. Nak siapkan dinner pula apa semua. Jadi ramai wanita yang ada dalam yang survive pada hari ni dalam keadaan low battery. Okay, setiap hari macam low battery. Jadi setiap bulan tenaga kita tak berkurang tapi kita tak um, tenaga kita bukanlah tak berkurang tapi tak dipulihkan secara sepenuhnya. Jadi inilah antara herba-herba yang bukan sekadar buat kita function tapi memang dia memang berikan tenaga kepada tubuh badan kita. Okey, yang kelima pula pemulihan sistem imun dan pemulihan dan juga menguatkan sistem imun. Okey, masa haid of course badan kita dalam keadaan yang lemah jadi
herba-herba ni yang akan bantu untuk kuatkan kita punya sistem imun melawan apa inflamasi ataupun melawan segala anasi-anasi yang jahat kan. Okey. Okay, dan juga bila kita tak pulihkan betul-betul lama-lama badan kita pun akan jadi mudah sakit. Okay, jadi formula ni lah yang akan bantu kuatkan badan kita. Okay, supaya kita dapat rasa lebih mudah untuk pulih. Okay, selain tu juga, okay, 5 ni adalah herba-herba yang bertanggungjawab yang sangat bagus untuk mengurangkan tekanan ataupun rasa stres. Okay, bantu tidur kita akan jadi lebih berkualiti. Okay, kita nak urus tekanan kita. Ramai dalam kalangan kita yang memang struggle hari-hari, stres, overthinking, susah nak tidur. Jadi sebenarnya dia berkait rapat dengan keseimbangan badan. Okay, sebab tu perempuan kalau dalaman dia kucak-kacir, memang mudah irritated, memang mood swing. Okay, jadi bila tidur kita dapat tidur dengan lebih lena. Okay, tekanan dalam badan kita dapat dikurangkan. Okay, jadi badan kita lebih mudah untuk menerima segala nutrisi dan juga dapat memulihkan badan kita daripada kerosakan-kerosakan yang telah berlaku. Okay, selain itu juga formulasi ini dibagi fokus pada antara 3 aspek yang penting ni jugalah. Okey, dia bantu untuk keseimbangan hormon, bantu mengurangkan keputihan dan mengurangkan pendarahan yang tidak normal. Okey, sebenarnya keputihan yang berlebihan ni boleh jadi sebagai tanda badan kita tengah tak seimbang. Okey, kalau perasan mungkin ada bulan ni mungkin lebih banyak, next month mungkin lebih sikit macam tu. Pelik kan kenapa? Kadang-kadang sebab mungkin bulan ni kita lebih stres, bulan next month tu macam lebih tenang, okay, badan kita kurang stres. Macam tu pun boleh menjadi faktor badan kita tu tak seimbang. Okay. Okay, dengan hormon juga. Hormon ni sangat-sangat penting sebab wanita ni memang hormonnya turun naik setiap bulan. Sebab kita period bukan sekadar darah je, hormon kita pun sama juga. Ada naik turun dia. Sebab nak bantu proses period tu, hormon kita akan ada yang naik, akan ada yang turun. Okay, jadi bila hormon tak seimbang, bolehlah jadi jerawat. Okay, emosi tak stable, cepat penat. Jadi, UFA ni bantu untuk seimbangkan tadi. Bila time tengah fasa, lepas haid tu kan, hormon tengah tak berapa nak balance, okay, UFA akan bantu secara semula jadi. Okay, jadi bila hormon kita dah stable, of course kita akan nampak kulit lagi cantik, okay, emosi kita lagi tenang, okay, badan kita pun selesa. Jadi kalau siapa-siapa yang try UFA ni, kita nak anda ambil juga testimoni sebelum dan selepas penggunaan. Nak tengok betul ke tak? Betul ke tak kita punya kulit jadi lebih glowing, emotion kita akan jadi lebih stable. Okay, kalau betul, kalau ada, kita nak anda share. Okay, kita share biar semua orang tahu, biar semua orang dapat manfaatnya. Setakat ni boleh boleh terima kan apa yang saya cuba ceritakan. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh terus tanya dekat chat room kita. Kita ada rakan yang bertugas untuk bantu menjawab soalan juga yang ada di chat room. Okey, saya ambil 10 hingga 15 biji setiap malam. Betul ke dos dia? Betul ke dos dia ni? Okey, okey, boleh banyakkan lagi sebenarnya kuantiti. Daripada 25 hingga 30 piece sehari untuk efek yang lebih baik. Ambil waktu pagi dan petang, boleh elakkan malam sebab ada orang senang badan panas bila makan. Okey, macam mana? Ada yang tadi tanya, macam mana cara-cara pengambilannya? Okey, macam mana cara-cara pengambilannya? Okey, mungkin pada yang sebelum ni dah pernah pakai Maharani pun lebih kurang sama juga. Okey, mungkin siapa yang tak pernah try lagi, cara pengambilan dia adalah sehari lepas tamat haid. Means kalau hari ni semalam habis dan hari ni dah boleh start. Okay, mudah sangat. Okay, lepas haid tamat boleh terus ambil 1 botol 1 hari selama 6 hari berturut-turut. Okay, sebabnya tempoh golden window ataupun golden window lah untuk pemulihan badan kita. Okay, jadi 1 kotak ni kita guna untuk sebulan. Okay, dalam 1 kotak ada 6 botol. Okey, dalam 1 kotak ada 6 botol dan untuk hasil yang lebih baik lagi, kalau boleh kita nak try amalkan sekurang-kurangnya 3 kitaran haid berturut-turut.
Okay, mungkin bulan ni, bulan depan and the next month. Okay, sebab biasanya yang herba-herba ataupun natural ni dia memang perlukan masa untuk um, memang perlukan masa untuk apa badan kita adapt dengan perubahan tu. Okay, badan kita pastikan badan kita betul-betul pulih. Kita suggest untuk ambil dalam 3 kitaran haid. Boleh je lebih pun boleh juga, tak ada masalah. Boleh je setiap bulan. Okay, cumanya at least dia cuba kita konsisten 3 bulan berturut-turut untuk memang dapat efek yang betul-betul optimum. Jadi macam mana nak ambil satu botol ni? Satu botol ni boleh juga kita bahagi 2 ke atau bahagi 3 ke. Okay, jangan apa ada yang ambil satu botol terus kalau badan tahan panas. Herba tak apa sebab herba ni dia agak panas. Dia macam jamu kan. Agak panas. Jadi boleh juga kita bahagikan. Okay, separuh kita ambil pagi, separuh kita ambil petang. Okay, kalau boleh elak kat waktu malam lah. Sebab takut waktu malam nak tidur tak selesa panas kan. Tapi ada orang dah selesa malam. So, okay je. Okay. Okay, dah saya dapat ramai yang bertanya soalan ni tadi. Kita baru nak catch up balik. Okay, ada yang tanya umur paling awal boleh ambil uh, umur berapa tahun? Okay. Lepas dah start period dah boleh ambil. Dah mula kitaran haid dah boleh ambil. Bila nampak macam ada simptom macam pucat, terlalu letih ataupun tak teratur boleh mula ambil. Okay, kalau boleh. Right. Okay. Okay. Okay, kelebihan dia sama ke macam herba Maharani? Ya, dan lebih baik lagi. Sebab kita dah tambah baik formula kita. Sebab kandungan herbanya jadi lebih banyak lagi. Okay. Ada lagi. Okay. Boleh ke ambil masa period? Kita tak galakkan untuk ambil masa period lah. Okay, kalau boleh biar period tu naturally habis dulu. Habis period dan baru kita amalkan YouFirm. Okay. Okay, boleh terus tanya je dekat chat box. Okay, sebab kita ada tim yang boleh jawab soalan-soalan anda. Jadi siapa yang sesuai? Okay, kita dah cerita panjang tadi. Sekarang saya nak anda fikir. Okay, mungkin ada yang tertanya-tanya. Siapa yang sesuai kita nak promote? Siapa yang sesuai kita nak syorkan? Okay, jadi untuk wanita yang ada kita haid tak teratur, okay, ada masalah senggugut, okay, sikit ataupun kronik, PMS yang teruk kan, tengok moody semacam je, kejap happy, kejap moody, kejap sedih, kejap marah. Bolehlah kita suggest Yupa ya. Okay, yang selalu sangat letih masa haid, okay, ada masalah tidur, ada masalah jerawat yang memang tak boleh nak solve dengan skincare, pemakanan pun tak jadi, kita cuba pakai Yufa. Mungkin ada masalah dengan hormon dan juga untuk wanita-wanita yang dah mula simptom perimenopause, okay, mula rasa panas badan, rasa macam tak sedap, tak sedap duduk kan, rasa macam gelisah je kan sebab dah dekat menopause, boleh ambil Yufeng untuk bantu peralihan daripada period kepada menopause tu supaya dia lebih smooth. Lebih smooth, dia tak ada macam terlalu ekstrim, terlalu panas ataupun terlalu moody. Okay, Yufeng akan bantu untuk keep kita punya balance tu optimum dalam badan kita supaya kita boleh jalani peralihan tu dengan lebih baik dan lebih happy. Okay. Okay, last but not least, okay, kita dah sampai ke penghujung rancangannya. Okay, sekejap saja kan. Okay, sebagai seorang wanita, of course, kita ni dilahirkan untuk sentiasa memberi. Memberi. Beri masa, memberi tenaga, bagi perhatian dekat keluarga, kerja ataupun orang sekeliling kita. Tapi satu soalan yang kita jarang tanya diri sendiri, bila kali terakhir kita betul-betul jaga diri kita? Okay, kita jaga orang lain, bila kali terakhir kita betul-betul jaga diri kita? Okay, hakikatnya badan kita setiap bulan bagi signal. Setiap bulan bagi signal. Terlalu penat, emosi, senggugut, tidur yang terganggu tu semuanya adalah signal bahawa badan kita perlukan charge. Okay. Cuma kita ni sebagai seorang wanita, saya faham kita memang memilih untuk bertahan. Okay, kita kena kuat untuk keluarga. Dan hari ini anda ada satu lagi pilihan. Okay, untuk anda para wanita yang ada pada malam ni, kita ada pilihan. Okay, kita ada pilihan untuk bukan sekadar bertahan je lagi badan kita. Kita
kita ada pilihan untuk mula pulihkan semula badan kita. Okay, kita nak self care. Macam tu. Okay, Bulu Merayu ni bukan sekadar produk, tapi kita ada salah satu cara untuk beri semula kepada diri kita sendiri supaya kita dapat bloom setiap bulan. Supaya setiap bulan haid tu bukan adalah satu kekurangan tapi satu kelebihan untuk kita repair balik, untuk kita meremajakan tubuh badan kita dari dalam. Kita stablekan tenaga, okay, kita stablekan badan kita dan kita kembali jadi versi diri kita yang lebih kuat. Okay, jadi inilah perubahan kecil yang akan beri kesan besar dalam hidup kita. Jadi kalau anda rasa badan dah lama tak ada reset, okay, dah lama terputus bekalan Maharani, okay, jangan tunggu lagi. Okay, boleh dah buat pre-order. Okay, kita dah ada buka pre-order. Saya lupa nak letak kita punya poster kat belakang. Tapi anda boleh dapatkan kita punya maklumat-maklumat promosi dalam Telegram Shop. Okay, dapatkan pre-order sekarang rasanya dah buka dah. Okay, kita mulakan hari ini. Okay, kita mulakan dengan kitaran haid yang lebih baik sebab anda dan juga keluarga berhak untuk rasa sihat, seimbang, happy. Bukan sekali tapi setiap bulan, setiap hari. Okay, ada yang dah nampak. Saya rasa akan ada yang nampak perubahan dalam 1 hingga 2 cycle. Kan ada. Okay, jadi lagi awal kita mula, lagi cepat badan kita boleh recover. Jadi kalau anda nak berkongsi kisah-kisah belum anda, okay, nanti bila dah mula, kita sangat-sangat syorkan untuk anda reach out pada Syom, kita share, kita buat sharing. Okay, kalau ada apa-apa persoalan pun boleh terus tanya kepada Syom. Jadi apa ni? Kita tengok sikit ruangan komen kita. Ada yang tanya, halal ke tak? Tanya dengan nada lembut. Okay. Produk Syam, jangan risau kita. InsyaAllah akan dapatkan CJ halal. Kalau tak salah saya dah dalam proses dah. Ada halal declaration. Okay, jadi sekarang kita tengah tunggu CJ halal tu, tapi kita dah ada halal declaration. Jadi jangan risau. Okay, kali ni kita perasan tak dalam ramuan kali ni kita tak ada black chicken tu kan. Jadi dia lebih botanical. Dia lebih fokus kepada herba. So jangan risau. Okay. Ibu yang menyusu boleh ke? Okay, untuk ibu yang menyusukan baby boleh ambil selepas penyusuan ataupun pump. Okay, bagi jarak 2-3 jam sebelum sesi seterusnya. Macam tu. Boleh. Cumanya kalau boleh ada gap sikit waktu menyusu dengan waktu pump. Sebab herba tu panas kan. Okay, untuk baby takut tak sesuai. Untuk yang menopause. Ada. Okey, untuk yang dah menopause, kalau nak makan untuk kurangkan simptom menopause, boleh fix masa makan. Okey, awal bulan. Contohnya satu hari bulan sehingga 6 bulan. Jadi untuk yang menopause pun ada cara dia juga. Okey. Untuk yang ikhtiar hamil sesuai ke? Sangat sesuai. Sangat sesuai. Okay, ikhtiar hamil sangat sesuai. Boleh cuba. Kadang-kadang kita susah nak ambil sebab mungkin hormon kita tak stable ataupun kita punya rahim tak dalam keadaan yang optimum. Jadi bila kita ambil infant, kita bantu rahim kita untuk kembali ke kembali ke fitrah asalnya, okay, kepada kesihatan yang optimum, insya-Allah kita boleh ikhtiar hamil. Okey, kalau ada apa-apa persoalan lagi, kita bagi ruang lagi untuk anda bertanya di ruangan chat. CDM Izzati dah tolong sharekan. Terima kasih CDM. Ada surat halal declaration letter. Anda boleh dapatkan juga dekat dalam Telegram Shop. Kita ada share semua benda kat situ. Jadi jangan risau. Orang lelaki boleh makan ke? Boleh je. Okay, tak ada apa orang kata, tak ada restriction point. Cumanya memang kita design ataupun formulasikan herba ni dia sebenarnya bantu untuk difokus untuk bantu wanita. Orang lelaki pun boleh makan juga untuk pulihkan tenaga. Okay. Jadi kita bagi ruang lagi siapa-siapa lagi untuk bertanya. Ada lagi yang nak tanya ke?
Kalau ada lagi nak bertanya boleh terus ke chat box, kita boleh tulis. Okey, ada yang tanya kalau dalam pantang boleh ambil ke? Okey, boleh. Pengambilan yang terbaik adalah selepas kita punya darah nifas tu nak hampir bersih. Kiranya dalam lepas seminggu ataupun 2 minggu lepas bersalin, bergantung pada setiap orang lah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Okey, ambil satu botol sehari selama 42 hari. Selama sepanjang pantang lah. Satu botol sehari. Macam kita makan jamu juga. Macam tu. Seeloknya amal bila? Malam sebelum tidur ke pagi? Better pagi lah. Pagi. Itu waktu siang. Siang pagi ataupun petang kalau nak bahagi dua. Kalau pantang sehari sebotol ke? Ya betul. Sehari sebotol je. Okay, jangan jangan terlebih. Nanti terlebih panas badan. Okay, ada lagi yang nak bertanya? Okay, meriah kan ruangan chat room kita? Okay, hari ini kita bagi peluang untuk anda untuk bertanya. Uh, sebab hari ini kita datangkan kita punya produk, kita punya wakil daripada tim produk untuk bantu anda. Boleh minum dengan air sejuk ke? Better air suhu bilik ataupun air suam lah. Ah, sebab kita kalau boleh apa tak nak elakkan sejuk-sejuk ni. Sebenarnya air suam tu lebih baik untuk badan kita. Okey. Okey, kalau dah tak ada apa nak tanya, kalau dah tak ada yang nak bertanya, okey. Kalau tak ada nak bertanya tak apa. Kalau rasa macam tak ada idea malam ni nak tanya tak apa. Boleh je terus WhatsApp kita ataupun reach kita dekat Facebook ataupun kita punya wakil pemasaran. Kita akan bantu anda. Okey, kita punya perkongsian ilmu tak sampai malam ni je. Okay, malam ni adalah satu one step tapi kita akan ada lebih banyak lagi sharing mengenai Yufeng. Especially bila produk tu nanti dah berada di tangan anda. Okay, jangan risau. Boleh terus direct reach pada kita kalau ada apa-apa persoalan. Jadi, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang dah bersama saya, bersama tim. Kita malam ni kita dengar Zumina tentang Yufeng Treasure Peel. Jadi saya harap anda semua mendapat manfaat dan boleh sebarkan lagi mengenai produk ni kepada ramai lagi orang. Jadi terima kasih sekali lagi. Maaf daripada anda ada kekurangan daripada pihak saya. Jadi saya serahkan semula kepada MC kita. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Miss Hidayah atas perkongsian malam ini. Kami bagi sikit respon kerana Miss Hidayah memang share macam banyak detail yang boleh membantu sempurna pada malam ini. Ya, memang terima kasih Hidayah. Okey, so sampai sekarang ya, wah check box punya memang banyak masalah. Ya, memang banyak soalan. Tapi kami Syom punya tim dan juga produk punya tim sudah menjawab banyak soalan dekat yang itu checkbox. So, selepas sesi ini, saya percaya semua Syompreneur sekarang lebih memahami tentang Bloom Royal Yufeng Treasure Peel daripada formulasi herba terpilih sehingga kepada bagaimana mengambilnya setiap bulan. So, sekarang saya pasti Sean Bonner juga lebih yakin untuk berkongsi info mengenai Yufeng Treasure Peel ini kepada semua rakan-rakan dan juga iaitu lebih ramai wanita yang sedang mencari solusi penjagaan kesihatan. So, sampai sekarang
Terima kasih sekali lagi kepada semua showrunner yang memang aktif hari ini dan stay bersama kami hingga dia ke hujung sesi malam ini. So, nanti itu slide malam ini akan share kepada Telegram. So, jadi semua orang boleh download daripada Telegram. Jadi, sampai sekarang jumpa lagi dalam Jumina Shom yang akan datang minggu depan. Terima kasih kepada semua showrunner. Selamat malam dan jumpa semua pada minggu depan. Spread your wings and reach for the sky with high up. It's a place where people realize dreams together with the hope and aspiration to achieve more. Come on, get ready now. It's time to tell the world. High O is my choice for life. Only high O. Every step I take, it gives me greater strength. Singing high O is my choice for life. Only high O. Every move I make, I walk with pride. Perjuanganku. Marching on towards my goals, I'm with high hope. Let us celebrate our freedom through success. Live a dream of perfect life, yes, with high hope. Come on, get ready now. It's time to tell the world. High O is my choice for life. Only high O. Every step I take, it gives me greater strength. Singing high O is my choice for life. Only high O. Every move I make, I walk with pride. Perjuanganku. High O is my choice for life. Only high O. Every step I take, it gives me greater strength. Singing high O is my choice for life. Only high O. Every move I